mic masing-masing dan jangan buat sebarang gangguan semasa presentation disampaikan. Boleh ke boleh guys? Boleh tak janji dengan Abang Meh dulu? Janji dengan saya macam biasa. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh janji, komen J ramai-ramai. Komen J ramai-ramai, tanda anda janji tak akan ada sebarang gangguan. Sebab presentation malam ini, taklimat berkenaan dengan SBB sangat penting. Dan anda kena faham flow tu, anda kena nampak pergerakan tu macam mana. Baik, Alhamdulillah. Jadi, Abang Meh rasa sangat sesuai dah sekarang ni dengan adanya crowd 578 mata memandang. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, Abang Meh ingin menjemput dan mempersilakan seorang insan yang cukup hebat. Seorang insan yang cukup susah kita nak dapatkan masa beliau. Tetapi pada malam ini, beliau sanggup bersama dengan kita, berkongsi ruang dan waktu bersama dengan kita untuk bercerita tentang special buyback, iaitu satu perkara, satu term yang mungkin baru untuk anda semua, tetapi sebenarnya ia adalah benda yang sama. Namun, ini adalah inovasi. Tanda HQ Sismatan sedang bekerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, Abang Meh ingin menjemput dan mempersilakan insan hebat ini, the one and the only, Tuan CMO kita, Tuan Zailan. Silakan Tuan Zailan. Okey, terima kasih kepada Abang Meh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertamanya suara saya ni jelas tak? Jelas komen satu. Nah, kalau jelas komen 1. Jelas. Di tempat memang betul lah. Okey, okey. Jadi sekarang ni kami berada di Ming Garden Hotel ya, Kota Kinabalu, dan sedang berlangsung di dalam dewan sana tu adalah BDS, Business Development Seminar ya. Untuk kali kedua bagi kawasan Kota Kinabalu lah. Baik, jadi untuk malam ni ya kita nak nak kongsikan, jadi nak buat satu taklimat lah berkaitan dengan SBB. Alhamdulillah ya, nampaknya kita punya peserta dah mencapai 600. Tetapi masih lagi kita dalam projection untuk setiap Zoom kita akan capai 1,000. Itu target kita. Okey, 1,000 peserta itu target kita. Baik, selagi tak capai, selagi itu kita usahakan. Siapa ni yang